pada segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT pada kita, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diiringkan sanjungan dan ucapan salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya yang dimuliakan ahli panel kita, yang pertama Ustaz John Daniel, yang kedua panelis kita Puan Yasmin Siddiq, yang berbahagia ahli-ahli lembaga Pusat Pendidikan Alami PPAA, Profesor Madya Dr. Salwani Muhammad Daud selaku pengurusi Jawatan Kuasa Perancang dan Pembangunan Pusat Pendidikan Alami merangkap pengarah pada Hari Kaliber Alami. Yang berbahagia Dr. Nur Salmiah Jahidin, merangkap pengurusi Jawatan Kuasa Wacana pada hari ini. Seterusnya yang berusaha Mentua Sekolah Menengah Islam Al-Amin Tuan Haji Hasani Muhammad, Guru Besar Sekolah Rendah Islam Al-Amin Gombak Ustaz Muhammad Zubair Osman. Yang dihormati lagi dikasihi semua yang terlibat pada hari ini. Alhamdulillah, dengan berkat izin limpah kurnia ilahi, kita semua dapat berkumpul di majlis ilmu yang telah dirancang oleh pihak lembaga pengarah Pusat Pendidikan Al-Amin untuk sama-sama kita membuat pengisian untuk rohani dan jasmani kita mudah-mudahan. Seterusnya tuan-tuan hadirin sekalian, tajuk yang akan kita bincang pada hari ini adalah tajuk Remaja Misali. Untuk majlis seterusnya saya serahkan pada moderator kita, anak anda lah sebab anak murid ya, anak anda kita Khalidah Kamilin. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terharu tengok ramai penonton hari ini. Banyaknya bukanlah di kalangan remaja, tapi ahli-ahli yang rasa sangat bertanggungjawab terhadap remaja kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir. Tanpa buang masa, hari ini kita berbincangkan tentang remaja Misali. Saya selaku remaja lah yang ada di atas pentas ni, bukan lagi remaja tapi dah beralih ke alam dewasa. Tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan panelis yang pertama. Siapa lagi tak kenal? Selebriti muda, pendakwah bebas muda, ada rupa sebelah saya. Okey, nama beliau ialah Ustaz Don Daniel bin Dun Biaji, berasal daripada Pulau Pinang. Pekerjaan beliau adalah pensyarah muda di College University Islam Selangor di Jabatan Bahagian Tahfiz. Beliau merupakan pendakwah bebas yang bertauliah dan bukan salah-salah orang yang akan memberikan ceramah pada hari ini. Status beliau, saya kira pada hari ini kita boleh bergembira, bujang, tapi not available. Saya sedih sikit. Okey, dan panelis yang kedua, saya rasa beliau lebih spesifik untuk menerangkan biodata beliau sendiri. Saya persilakan Puan Yasmin. Terima kasih banyak anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah hari ini, nama saya Yasmin binti Siddiq. Nak cakap pekerjaan ni, setahu saya sekarang ni saya menjadi penceramah bebas lah. Pernah menjadi wartawan dengan kumpulan New Straits Times selama 5 tahun. Setelah tamat tempoh waktu beasiswa, sebab saya memegang beasiswa, habis saja saya bekerja sendiri. Saya mula menumbuhkan busana Muslim. Saya tak tahulah kalau ramai kalangan ibu yang sebaya dengan saya mungkin tahu, Musulman. Ya, jadi daripada situ saya mula mengajak wanita bagaimana hendak berpakaian menutup aurat. Dan menutup aurat itu kena sopan. Dan bila kita cerita sopan, bukan saja pakaian itu sopan, tetapi keseluruhannya kena sopan, daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Maknanya kalau nak cakap dengan sopan,
nak duduk, nak diri, nak jalan, nak panggil orang, semua ni kena sopan. Itulah kerja saya sekarang. Nak mengajak wanita ke arah ni bukan senang, sebab sekarang ni dunia fashion ya, terlalu banyak satu pancaroba yang besar bagi diri saya. Tetapi alhamdulillah di sini saya melihat ramai wanita sopan dan lelaki sopan fizikalnya. Lepas ni kita kupas macam mana nak sopan mental dulu. Okay? Terima kasih banyak kepada Puan Yasmin. Untuk makluman semua, dari sudut perkembangan psikologinya, remaja pada umumnya merujuk kepada golongan manusia yang berumur 12 tahun hingga 21 tahun. Jadi yang 21 tahun 4 bulan tu dah mungkin tak kira remaja lah, dah masuk fasa dewasa. Dan remaja ini merupakan peringkat alam di antara peringkat kanak-kanak dan juga peringkat ke alam dewasa. Maknanya semua di kalangan kita wajib akan mengharungi usia remaja ini. Kalau kita nak jadi dewasa, kena lalui usia remaja ini. Seterusnya pula, dari sudut perkembangan psikologinya juga terdapat 3 peringkat ciri-ciri remaja. Yang pertamanya, remaja kita pada hari ini suka bergaul dengan rakan sebaya berbanding dengan ibu bapa mereka. Malah kita lihat juga ramai remaja kita pada hari ini lebih selesa menceritakan rahsia dan perkara peribadi kepada rakan mereka. Ya, termasuk saya tidak begitu. Saya pun lebih rapat dengan kawan. Tapi mungkin pada alam remaja. Dan yang kedua, kita lihat juga remaja ini suka berangan-angan. Namun bagi remaja yang bersifat normal, mereka punya angan-angan adalah berangan-angan yang bersifat sihat, yang bermaksud angan-angan mereka untuk kehidupan pada masa hadapan yang lebih baik. Itu adalah remaja normal. Dan yang ketiga pula, remaja yang sering terpengaruh oleh emosi. Remaja merupakan orang yang mudah terpengaruh oleh emosi dan juga alam persekitaran mereka. Ini adalah kerana remaja rasional dalam memikirkan sesuatu, tapi masih belum sampai tahap yang mantap kerana usia mereka yang masih muda dan pengalaman mereka yang masih tidak mencukupi. Okay, nampaknya saya bukan panelis pada hari ini. Mari kita jemput Ustaz Don untuk menerangkan pandangan dan pandangan Ustaz Don sendiri terhadap remaja kita pada hari ini dan tahap di manakah remaja kita pada hari ini. Dipersilakan Ustaz Don. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Paham tak yang saya baca ayat bahasa Arab tadi tu, faham tak? Tapi cara tengok saya macam faham. Tak buat saya terjemah. Faya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Usikum, aku wasiatkan kepada kamu semua, wa iyaya, dan juga wasiat kepada diri aku, bitaqwallah, takwa kepada Allah. Faqad, sesungguhnya, fazal muttaqun, berjayalah orang-orang yang bertakwa, senanglah orang-orang yang bertakwa, gembira dan bahagialah orang-orang yang bertakwa. Boleh? خلاص. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها
Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada saudari moderator yang saya kasihi, barisan ahli panel yang sama macam saya duduk di hadapan ini, yang saya hormati dan saya sanjungi para guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, cikgu-cikgu, semua tenaga pengajar. Kalau ada salah dan silap, tolonglah perbaiki dan perbetul. Manusia tidak boleh lari daripada melakukan kesalahan dan lupa. Seterusnya yang saya kasihi dan saya sayangi serta saya cintai ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat, remaja-remaja yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah. Ada dua soalan nak kena tanya moderator. Soalan yang pertama, sayang berapa minit moderator? Kena bagi tahu masa 10 hingga 15 minit. Jam tak ada orang dekat sini. Mana? Oh, dia hebat tu, banyak nak tengok. 10-15 minit. Okey, biar dia jalan. Saya agak-agak kalau saya lajak, suruh saya berhenti. Saya moderator ahli panel yang kedua nak cakap apa? Okey. Yang kedua ni bukan soalan, tapi dia soalan tapi dia bukan dalam bentuk perlu dijawab. Tadi moderator kata kat saya, kita minta pandangan Ustaz Don untuk bagi apa pandangan tentang remaja hari ini. Saya jawab. Saya tanya soalan, siapalah saya nak bagi pandangan tentang remaja? Saya ni hamba Allah yang lemah, bukanlah seorang ulama yang hebat. Jadi saya ambil apa yang ulama, apa yang tuan guru, apa yang guru-guru, apa yang dikeluarkan oleh orang kata apa, pihak bertanggungjawab hari ini. Yang tu lagi senang. Mai saya kata bagus semua. Senang. Tak payah cakap banyak-banyak. Okey. Apa pandangan tentang remaja hari ini? Apa yang dikatakan oleh para ulama? Apa yang dikatakan oleh apa nama ahli cendekiawan kita kata, ataupun kita kata apa yang diberikan oleh pihak berwajib berkaitan dengan remaja. Alright. Untuk mengukur sejauh mana sesuatu itu, Islam meletakkan kayu ukur yang mudah sahaja untuk tahu sejauh mana kualiti seseorang. Kualiti itu diukur dengan keadaan meletakkan Islam sebagai kayu ukur, tetapi dengan soalan yang macam mana? Soalan yang mudah ya. Katanya, rukun semayang tolong senaraikan. Dan saya yakin dalam ni pun kalau kita tanya, tak sampai setengah lah jawab betul. Tak sampai setengah jawab betul. Tak kira dalam ni ada remaja ke tak ada remaja ke, orang tua ke siapa, bagi ya. Dan kalau suruh ditanya, mana makna niat? Apa makna niat dalam semayang? Bagaimana keadaannya? Apakah beberapa bilangan syahadat tasydid di dalam surah Al-Fatihah? 3 soalan ni je. Kurang tadi dah kurang daripada setengah. Yang kurang setengah tadi yang jawab betul tu, bagi pula soalan ni kurang lagi daripada tu boleh jawab. Itulah kualiti dia hari ni. Pasal semayang punya soalan siapa pun tak ambil pasal. Hari ni berapa Muharram dah? Yang ni pun tak boleh nak jawab juga. Allahuakbar. Hari ni berapa Muharram? Kita tahu apa nama bulan orang putih, bulan orang Islam, kita pergi lupa pula. Nampak tak macam mana propaganda orang yang bukan Islam buat kat kita? Jangan kata tuan-tuan, saya pun kenal sekali lah. Oh, selamat hari lahir, selamat hari. Tak ada masalah nyanyi bila, tapi hari lahir dia ikut hari apa? Dia ikut bulan Islam. Orang putih. Dan dalam ni kalau saya tanya betul-betul, tuan-tuan lahir bulan Muharram bila? Bulan-bulan Islam Hijriah bila? Dia mula orang semua dah mula tarik belakang. Dia tak boleh nak jawab soalan.
Dan saya tak tanya. Cuma saya nak bagi tahu, saya lahir pada 19 Safar. 19 Safar. 2 hari lepas saya hidup selama 9,900 hari. Pada hari Jumaat yang lalu, hari saya hidup 9,900 hari. Lama Syekh. Tapi selama 9,900 hari yang hidup itu, berapa kali yang sembahyang khusyuk? Allah tanya kita. Tak salah Allah kata, aku tahu kalau tanya khusyuk ni semua dalam dewan ni termasuk saya sekali, semua tak khusyuk. Sembahyang zuhur tadi, siapa khusyuk? Tak ada siapa khusyuk. Allah kata, senang aku tanya soalan mudah ya. Cerita kat dalam dalam surah Fatihah ada berapa kali, ada berapa huruf yang ada tasdid, ada sabdu. Pun tak boleh jawab. Dia kata, macam mana kamu sembahyang? Sedangkan ulama letakkan dalam kitab, salah satu syarat sah sembahyang mesti tahu yang mana rukun, yang mana sunat, yang mana sunat hai'ah, yang mana sunat ab'ad, yang mana yang kata rukun kena jaga. Tak tahu macam mana sembahyang langsung. Itu ukuran remaja hari ini. Tapi bukan remaja saja tau. Dia melibatkan orang tua juga, dan dia melibatkan yang kecil-kecil, nangoi-nangoi ni semua. Nangoi tuan-tuan faham nangoi? Kecil lah, small. Panggil orang Gombak dia tak panggil nangoi, dia panggil little rascal. Ataupun ragrat. Itu bahasa dia. Jadi kalau soalan tanya tadi, Ustaz, bagikan di mana kayu ukur nak mengukur remaja hari ini, di mana tahap dia? Kita berada di tahap yang paling bahaya sekali. Ditambah pula dalam keadaan kita duduk dalam zaman yang Nabi bagi khutbah khusus tajuk itu ya. Nabi cerita dekat para sahabat yang ada zaman Nabi, Nabi cerita bab apa? Bab hari ini Nabi khutbah pasal Dajjal saja Nabi cerita. Yang kesan daripada khutbah tu, Aisyah menangis. Aisyah menangis. Bila Nabi balik rumah, Nabi tengok Aisyah tengah menangis. Bahasa orang utara dia kata teriak. Bahasa Kuala Lumpur tak ada kata teriak. Biasa sekali saya kata teriak, orang semua terkejut. Orang tengok saya macam tengok apa Ustaz ni. Sebab orang di sini kata teriak, oi itu teriak, menjerit. Orang utara teriak tu menangis lah, bercerau air mata. Minta maaf nama saya orang utara. Kok mana pun saya cakap utara, saya tak pandai cakap Kuala Lumpur. Gombak apatah lagi, saya tak pandai cakap. Dia orang Penang ni dia ada dua je bahasa dia. Sama ada bahasa Penang atau bahasa orang putih. Kalau nak saya elaborate dalam bahasa orang putih boleh. Saya elaborate dalam bahasa orang putih. Ada dua tu ya. Cakap KL, cakap Kelantan, cakap Terengganu, fail lah saya. Jangan uji saya. Jangan duk main-main. Ustaz, orang Kelantan kata yang ni apa dia? Fail lah saya. Jangan tanya. Okey, balik. Nabi, bila Nabi khutbah berkaitan dengan Dajjal, bila dapat berita tu Aisyah dengar, Aisyah nangis. Bila Nabi balik, Nabi tengok Aisyah nangis. Nabi tanya Aisyah, ni nak tunjuk kata satu lagi dalam hadis ni, nak tunjuk kata Nabi ni hero lah. Nabi ni dia terror. Dia masuk-masuk, dia tengok Aisyah nangis. Bila Aisyah nangis, dia tanya Aisyah, kenapa nangis? Dan dia tanya, Aisyah, awak Aisyah nangis. Dia tak kata awak lah, awak saya kata lah. Lagi saya cakap Arab tak faham. Aisyah, awak Aisyah menangis. Betul Aisyah kata, aku dengar kamu cerita berkaitan dengan Dajjal dan aku takut sungguh dengan Dajjal ni. Aisyah kata dia takut. Yalah, cara Nabi cerita memang tak ada orang boleh selamat daripada Dajjal. Kalau mayang pun problem. Kalau semayang problem, tak boleh lari ni daripada Dajjal. Bayangkan anak-anak yang ada Allah, yang dia tunjuk iklan kat TV, bukan kat mana pun, dia tunjuk iklan kat TV. Orang macam ni kan orang yang bagus, dia tunjuk iklan kat TV. Anak-anak kita pun ikut. Contoh lah. 10 minit lah. Ada 5 minit spare ni ya. Okay, thank you. Jangan ada bagi masa tambahan. Ini bukan bola sepak. Okay. Dulu kita kata, sini semua orang biasa tengok cerita Tarzan.
Tolong kat tangan semua yang mana biasa tengok cerita Tazir. Tak, saya nak cakap. Kalau tak bisa tengok, saya tak ada cakap. Ni bukan nak kenal ni, saya tak kenal orang. Siapa biasa tengok cerita Tazir? Angkat tangan. Saya pun biasa tu, saya angkat tangan. Tazir tu tubuh kecil bertenaga. Kan lagu dia tu? Lagu yang Phil Collins nyanyi, lagu tu yang kita punya siapa? Zainal Abidin kan siapa nyanyi lagu tu boleh. Jadi tengoklah cerita tu. Okey. Kalau siapa tengok dengar, siapa tak tengok dengar juga lah. Nak buat macam mana? Okey. Dalam cerita Tazir tu, ending cerita dia tu sebelum Tazir nak lawan dengan orang jahat, Tazir dia nak kahwin dengan jin, depa nak berbalik dia ke bandar, betul? Tazir dia pakai cawat saja, betul? Kemudian mereka bawa dia pergi dekat bandar, mereka bagi dia pakai baju suit, betul? Dengan kasut apa semua. Sebab tu yang dia kena tangkap tu, saya dia nak ragah. Ragah tu ragah. Panjat, kerabat. Dia nak ragah tu dia tak boleh pasal dia pakai kasut, licin, dia jatuh. Lepas tu dia dapat tangkap dah. Jadi dia pakai suit, dia bagi dia pakai satu suit elok kemah. Saya tanya tuan-tuan satu soalan. Sebab apa daripada Tazir pakai cawat, dia suruh dia pakai baju? Siapa boleh jawab? Tengok saja. Kan? Tengok saja. Dia tak tahu soalan ni. Kenapa orang daripada pakai cawat tu, dia tak pakai kasut tu? Yarhamkallah. Yarhamkallah. Syafaqallah. Itu hak dia. Mesti kena bagi. Hukukul muslim ala muslim. Orang bersin mesti kena jawab. Walaupun dia budak kecil. Tapi ada anak budaya tu kat kita tak ada. Kena tanam tu hak dia. Besok dia tuntut aku mesti nak tak bagi pun hak tu. Nak jawab macam tak ada jawab. Jiran sakit kena ziarah tu hak dia. Itu semua nanti tuntut tu sebab hak nanti pada hari orang kata apa? Allahumma salli ala sayyidina. Apa dia? Yaumala depan Rabbul Jalil. Satu orang, satu zat yang tak ada siapa boleh bohong dia time tu. Dan time tu lah siapa yang dianiaya, dia punya hak dia akan dapat time tu. Dan dia tanya sebab tu Nabi jaga semua tu. Orang bersih, budak main nak salam dengan kita, duduk, Nabi ajak duduk rendah diri bagi sama macam dia. Salam tengok dia, cium dia kalau boleh cium dia. Betul tak nak buat dah? Lah macam tu kan, cium tangan, bagi buat tangan kita, sebut kat hidung dah. Bukan budak tu tarik sendiri. Punya lah pada kita ni. Tak ada akhlak kita. Kena ikut cara Nabi. Kena ikut cara Nabi. Dia bukan bila saya kata ikut cara Nabi, ikut cara Nabi, orang kata takkan nak pakai serban jubah. Tak. Saya bukan pakai serban jubah saja. Saya pun pakai suit, saya pun pakai tie semua. Akhlak. Okey, balik pada cerita tadi. Dia suruh, saya jawab ni, kalau betul, kalau setuju cakap setuju, okey? Kalau tak setuju, kata tak setuju, okey? Mereka bagi Tazir tu pakai baju sebab ikut cara Tazir. Tak bertamadun lah. Mana boleh tak pakai baju, betul? Jadi kalau kita pakai baju, kita adalah orang yang ada civilized, betul? Orang yang pakai baju bertamadun, betul? Semua setuju dengan saya lah? Semua awak setuju lah? Okey, clear. Tapi sejak kebelakangan ini, bukan kebelakangan lah, sejak ni lah, orang yang kita kata dulu tak pakai baju, orang suruh pakai baju tanda civilized, sekarang orang ajak kita buka baju, pakai baju skerat, pakai seluar pendek, pakai apa semua, lepas tu orang kata yang ni pula civilized. Pergi jadi lagu bodoh macam Tazir tadi. Nampak? Lepas tu kita shock dia ikut pula tu. Dulu tak pakai baju, kita tarik orang tu, kita turun dia pakai baju, ni pakai macam ni, baru kata ada orang bertamadun. Dia tahu macam mana nak jaga maruah dia. Tiba-tiba duk tengok video klip lah, apalah semua, daripada tunjuk, suruh buka baju, suruh pakai, kata yang ni lah orang moden, remaja hari ni, bagus buka baju, jadi bodoh macam Tazir tadi. Remaja kita kata, oh yang ni sonok, ikut buat. Macam mana nak kata dia tak ikut? Dia main ikut. Mak tak gerak anak bangun sembahyang subuh pasal anak letih semalam tu syir. La haula wala quwwata illa billah. Oh, dia pegang mic dah. Anak nak suruh berhenti. Itu kena faham. Itu cara moderator. Dia pegang mic, mana kata kena berhenti. Okey. Jadi Nabi kata apa kat Aisyah yang terakhir tadi? Jangan letak mic, pegang. Nabi kata apa kat Aisyah? Aisyah, awak Aisyah menangis. Aisyah kata aku menangis sebab aku takut dengan Dajjal. Nabi kata jangan takut Aisyah. Kalau Dajjal main sekarang ni, dia main lagi ni, aku
Abraham. Tu dia orang ni. Dia tak takut. Dia kata Dajjal akan kalah dengan dia. Tapi yang dia takut bila masa Dajjal turun, ni dia punya doa dah. Mayang pun tak tahu benda apa. Tu jangan tanya. Tadi yang saya tanya hari tu bukan apa nak abang. Hari ni berapa Muharram? Tak tahu nak jawab. Kau kalender lah. Kena tengok juga dengan abang. Orang tanya, mana kata orang tu tak tahu lah. Saya tak tahu lah tu saya tanya. Hari ni lebih kurang dalam 29 dia nak ujung bulan Muharram. 28 Muharram. 28 Muharram, 28 tahun baru 1433. Siapa yang baca Quran 28 muka dah? Dia kata Ustaz saya lebih. Okey, siapa yang baca lebih daripada 28 muka surat? Yasin pun kalau baca 4 minggu kita kata 28, so dalam 4 minggu Khamis malam Jumaat Yasin dan baca. Yasin tu ada berapa muka? Tak ada nak kira. Pasal apa? Dia tak mau pegang Quran betul, dia duk pegang Yasin kecil. Apalah salah pegang yang Quran betul, dia pegang dapat berkat sikit. Ada cok tangan kita sikit dalam situ. Pasal nak ringan, senang. La haula wala quwwata illa billah. Nah, Yasin ada lebih kurang dalam 6 muka. 6 kali 4 berapa? 24. Tak cukup lagi 24. 2 kali baca. Tu kena tunggu nisfu Syaban. 3 kali baca. Quran kita tinggal. Hari ni kita makin jauh. Remaja dulu Quran menjadi asas. Nak buat apa? Contoh mudah saja. Ni saya lagi, jangan risau, saya habaq soalan bocok saya siap. Soalan last sekali tadi moderator akan tanya saya berkaitan dengan menyanyi, main gitar, bola, apa semua. Saya akan cerita benda tu. Tapi saya nak sebut kata, siapa tak kenal dengan seorang ulama jenis version daripada jenis Ar-Razi, Ibn Khaldun, salah seorang daripada mereka, bukan salah seorang, boleh dikatakan semua daripada mereka adalah hebat dalam bidang muzik. Ar-Razi, kalau tak silap saya, bila dipetik sahaja gitar dia, gambus, orang semua akan menangis. Bukan menangis pasal dia tak sedap main. Dia main dengan feeling orang tu. Macam Slash lah. Slash, oh dia tahu tak Slash? Kumpulan apa nama Guns N' Roses. Tu dia lah. Aku dengar banyak lagi. Nampak macam aku teruk sangat daripada dia orang lah. Nampak macam cakap dengan Tok Wali lah pula lah. Guns N' Roses tu, dia punya gitaris dia yang selalu main gitar solo, yang selalu goreng tu, nama dia Slash. Slash dia main lagu untuk lagu Godfather punya, keluarga Don punya. Don ni Mafia, kau tahu? Main-main. Dia main untuk tim lagu untuk lagu tema Godfather tu, yang Love punya lagu tema dia tu lagu Speak Softly Love. Yang tu. Kalau saya nak bagi talk apa, akan selalu kalau saya pakai suit, saya pakai, tak pakai jubah, lagu masuk saya lagu tu lah. Dia main tu orang dengar merembang bulu roma. Masa tengok dia main tu, orang sampai daripada duduk boleh bangun. Ar-Razi dia petik, orang dengar boleh teriak nangis. Dia berhenti tune tu, dia petik sekali lagi, orang gelak ketawa, seronok dengan dia main. Tapi saya tanya, macam mana dengan semayang dia? Macam mana dengan ilmu agama dia? Macam mana dia berjasa kepada bangsa dia? Nak tahu nanti kena tunggu. Wallahualam. Okay, terima kasih kepada Ustaz Don yang panjang lebar. Untuk pengetahuan semua, saya lahir 9 Muharram. Tapi saya tak tahulah berapa tahun hijrah. Saya dapat jawab soalan Ustaz Don. Okey, seterusnya pula kita tanya pendapat Puan Yasmin tentang perspektif Puan Yasmin terhadap remaja
kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni saya lihat remaja kita terbahagi kepada dua. Kita ada the Muslim youngsters and the Western youngsters. Ya, kita ada remaja yang menutup aurat, hendak membawa dirinya dan masa depannya ke arah Islam. Dan kita juga ada remaja yang tidak terfikir tentang menutup aurat, yang hanya fikir apa yang dia boleh buat di dunia ini sahaja, full stop. Ya? Jadi saya sebagai seorang ibu, saya selalu bangkitkan perkara ni bila saya memberi ceramah. Ya? Peranan ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mencorakkan remaja pada masa akan datang ni. Kita kena ajak anak kita daripada 14 tahun dah boleh berfikir dan dia boleh berbincang dengan kita. Kita boleh tanya suka dia, apa yang dia tak suka, dan kita boleh selitkan ilmu, kita boleh selitkan sebab-sebab kita suka dan kita tak suka pada apa yang mereka lakukan. Ramai remaja hari ini, kawan baik mereka ialah tempat mereka curah perasaan. Dan ramai juga remaja hari ini, Facebook mereka ialah tempat mereka mencurah perasaan. Jadi daripada remaja dia naik ke dewasa, dia juga mencurahkan segala rahsia rumah tangganya pun di dalam Facebook dan SMS dan sebagainya. Jadi di sini saya dapati remaja kita harus dibimbing. You have to develop thinking. Thinking is very important. Kita melihat anak kita banyak pengaruh, ya. Kita ada media yang pelbagai dan sekarang ni media kita tiada batasan. There's no boundaries, ya. So kita ni yang banyak menuntut ilmu ni, apa kita buat dengan ilmu kita? Kita hanya amalkan untuk diri kita. Kita tidak berkongsi bersama dengan anak-anak kita. Kita menutup aurat bukan main hebat. Kita semayang, kita buat segalanya hebat. Kita ajak anak kita. Kalau anak-anak datang, anak saudara, anak jiran kita ajak tak? Dah makan ni, kita dah semayang lah ramai-ramai. Kita bercakap tak? Dah solat belum? Tapi ramai ibu, kita mengarah. We are directors. Ramai kita, ibu bapa, we are always directors. Kita selalu tanya, dah semayang belum? Cepat semayang. Ya? Tapi kita tak tanya, jom semayang, kita semayang sama, tunggu ya ibu. Ibu ambil wuduk, kamu dah siap, kamu tunggu ibu. Ada? Husna ada semayang dari ibu. Saya tak ada anak perempuan. Jadi bila saya tengok wanita di sini, ramai saya rasa, I wish I have all this as my daughters. Ya? Sebab anak perempuan ni dia senang menurut. Anak lelaki ni susah sikit. Kalau kita tanya, jom semayang, kamu jadi imam, ibu makmum kamu. Tak apa bu, ibu carry on first. Ibu carry on first, ya. So kita kena pakai psikologi. Ibu teringinlah nak semayang bersama kamu. Ibu dengar kamu baca sedap. Ibu nak dengarlah kamu mengaji dalam sembahyang. Jadi ibu, ayah, peranan kita sekarang, kita kena jadi radio IKIM berjalan. Kita kena jadi TV Hijrah berjalan. Maknanya kita kena ajak, kita kena pujuk, rayu, dan kita kena selami hati jiwa mereka. Ya? So sekarang ni ramai ibu dia jawab macam ni, dia dah pakai tudung tu pun dah sudah bagus. Tapi sekarang ni ramai pakai tudung, kepala je bertudung, badan tak bertudung lagi. Badan hanya membungkus aurat. Kita banyak menutup kulit, kita tak menutup bentuk. Ya? So peranan kita, anak lelaki, anak perempuan, cuba tengok sekarang semua pakai seluar. Anak lelaki boxer ni kita boleh tengok, yang berkotak, yang berbelang, yang polkadot, yang gambar bintang, semua kita boleh tengok. Sebab apa? Dia tunduk je pasang kasut dia, kita dah boleh nampak dah boxer dia warna apa. Ya? So kita yang berperanan sekarang ni, kita kena cakap, boleh tak labuhkan baju kamu? Saya selalu memberi ceramah pada remaja-remaja dan juga pada penuntut universiti. Saya cakap, kalau kamu dekat Malaysia, kita semua tahu yang menutup aurat tu wanita Islam. Tetapi kita tak tahu yang lelaki ni macam mana. Kalau Ustaz Don ni, kita jangan bagi dia pakai jubah, ya? Kita bagi dia pakai coat. Kita bagi dia pakai macam Amy Search lah. Kita letak Ustaz dekat pavilion. Orang tak cakap Ustaz Muslim, Espanyola. Kalau Arab tengok Ustaz Espanyola, Espanola. Kalau Ustaz pergi Mekah, Espanyola, Spanish.
Sebab muka ustaz memang Spanish. So macam mana nak jadi Spanish ni, a Muslim Spanish? Sebab sekarang ni anak Malaysia lawa-lawa, ya, cantik-cantik, tapi kita tak tahu Muslim ke non-Muslim. Tengok nama boleh kita tahu, tapi banyak nama sekarang kita tak tahu dah Muslim or non-Muslim. So nak lihat identiti pertama, pakaian. Lepas pakaian, perwatakan. Tapi sekarang ini cakap, yo my brother. Tak apa juga my brother. Ni tak, yo bro. Bro begini sebab kita nak SMS sangat. Semua bahasa kita SMS, gerak, ya. Kita cakap ibu nak tolak bila? Kalau kita cakap ibu kita zaman saya ni generasi X, ya. Ramai kalangan adik-adik di sini, anak-anak di sini generasi Y. Generasi Y ni dia tak nak dikongkong, dia nak kebebasan. Kebebasan dalam Islam mesti ada panduan, mesti ada batasan dan mesti ada kongkongan. Ya, kita tak boleh everything free. No. We are not like that. We are Muslims, ya. Tu beza kita dengan non-Muslim. So, anak-anak bahasa dia bercampur, ya. So, saya selalu cakap dengan anak saya, kamu anak, saya ibu. Kamu tak ada cakap dengan saya, Mom, where are you living? Uish, macam dia direct kat kita pula. Dia kena tanya elok, Ma nak tolak bila? Ma nak berangkat bila? Ya? So saya sekarang, saya main reverse psychology. If I can share this with you. Saya tak panggil dia, nak turun, makan. Tak. Saya akan panggil Anandaku, jemput makan, bonda menunggu nak makan dengan Ananda. Memang duduk turun depan aku. So sekarang I main reverse psychology. I don't shout at him, I don't talk harshly to him, I talk nicely. Dan when I talk nicely, dia dah tak ada modal nak cakap tunggu mama. Tak. Kan cakap, Ma sekejap Ma, bagi mama waktu 10 minit, 20 minit, macam mana? Because I don't want to eat cold food. I want to give my son warm food, nice, delicious food. So kalau saya masak gulai, nanti saya cakap Ustaz Don, kalau makan kari main rumah saya. Sebab saya pun utara juga, bendera sama. Jadi kalau I nak masak, I nak hidang, I cakap what time you want to come down, so that I sediakan makanan tu berasak-rasak. So that kita makan yang terbaik yang dapat ibu hidangkan. So dia kata 5 minutes, okay fine. So mama sediakan sekarang. Memang 5 minit dia turun. So saya dapati sekarang dia dah 21 tahun. Daripada umur dia 13, tingkatan 1, saya tak ada dah nak marah dia, nak cubit dia, nak pukul dia, tak ada dah. Saya main cakap saja. Kamu kena tolong ibu, sebab ibu banyak kerja, ibu banyak hal nak buat. Kamu datang lepas maghrib, solat, siap aja dekat meja makan, ibu bagi makan. Sebab pukul 8.30 kamu nak ada pengajian Al-Quran, mengaji dan sebagainya. So kita aturkan untuk dia, minta kerjasama je. Kalau dia macam dia belum turun lagi, cakap lambat lagi ke sayang? Berapa ramai kita ayah panggil tak anak kita sayang? Panggil tak anak kita anakku, anak bertuahku? Ada tak? Tak. Ramai ibu ada tak panggil sweetheart, darling? Ada kan? Kadang-kadang ibu kalau kita sampai sekolah, dia cakap, Ma, jangan panggil sweetheart. Ma, jangan panggil darling. Bahasa dia tak nak orang dengar. Bahasa kita cakap kat rumah tu, jangan sampai. Kalau sampai kat sekolah, cium tangan je, jangan cium-cium dia. Nanti kena AJ. Dia cakap, tak apa, ini seorang ibu nak cium anak dia. Mama tak tahu, mama boleh cium lagi. Tidak. Jadi dia nak tak nak, dia bagilah kepala dia sikit. Cuba kita tengok anak kita sekarang. Kalau kita salam dengan anak kita salam, anak kita pergi dulu Ma, kan? Tak ramai yang tegur. Cium tangan ibu macam mana? Kita kena tegur. So sekarang ibu, ayah, kita nak mencorakkan anak kita nak mencorakkan masyarakat Islam pada masa datang. Kita kena tegur dengan cara yang berhebat bahasa kita. Jangan gunakan bahasa kesan, jangan marah dia, jangan tengking, jangan naikkan suara. Reverse. Kita main drama kan hari. Anak je, dah mandi? Belum. Amboi. Bila agaknya wangian tu akan sampai ke hidung ibu? Kalau basah anak dia, menyusup. Bahasa-bahasa ni, nak mandi dah ni, dia kata kan.
Astaghfirullahaladzim. Bila agak nak mandi? So tu yang kita penting sekarang ni. Kepimpinan ialah melalui teladan. Bahasa ni pun bahasa melalui kita. So kalau kita tengok ya, kadang-kadang ya kita pergi mana-mana, kita tengok budak kecil marah adik dia. Lepas tu tengok ayah dia marah, adik dia macam mana? Sebiji. Kan? Kalau I told you not to do so, dia macam I told you not to do so. Sama. Kadang-kadang saya pergi supermarket, saya tengok ya, adik dia usir adik dia, kakak cakap, sekarang ni tengok, kamu ada pun sama. Everything a child does, they follow us adults. So kalau kita nak anak kita hebat, tuan-tuan dan perempuan, kita kena hebat. Kalau kita cakap ini, you have to study hard, we have to show how we study hard, how we can be with him or with her. Kita tak pandai pun kita duduk dengan dia, kita bersama dengan dia, kita cari jalan macam mana kita boleh mendidik dia dalam bidang yang kita tak berapa pandai. Kita boleh tunjuk, kita tunjuk support kita, sokongan kita, bahasa kita. So ibu-ibu, ini saya usik sikit ya, minta maaf lah ya. Ibu, kita kena tengok kaki kerusi ni lebar. Anak kita duduk dalam kereta, cuba tengok lutut dia sampai tak kena gearbox. Kalau gearbox jangan tepih macam tu, tepi lah, tak ada. Sayang, tepikan kakimu yang hebat itu. Yes. Anak 21 years old, dia tengah angkat body weightlifting kan. So ni semua ni well developed. Saya cakap, wow, you got very well developed legs. Can you put it aside for a while? I want to move the gear. Kejap lagi dia jatuh balik lah. I said, you're a young man, your reflex should be strong. This reflex shows 70 years old. Saya tak cakap, why so old tak? Saya cakap, kalau terkulai 70 tahun, kalau tegak 17 tahun, muda. Tahu? Saya diam. Lepas tu kalau anak-anak muda sekarang ni kalau jalan berencut kan, mesti berencut kan, style ya. So saya say, anything wrong with your legs? So no. Biasalah cik, jalan macam ni kan. So saya selalu usik kat rumah tu, ramai anak-anak yang saya usik. Jalan kena tegak, straight. Why? Posture. So I got one boy very tall, 5 feet 7. Jalan hunch. Saya cakap, Yashri, please walk straight. You are going to hunch before you are 21. So every time dia lalu depan rumah I, rumah saya rumah teres. So lepas dua rumah, kalau saya ada, saya tengah siram air pokok, kata, Yashri, anti nampak, dia tegak balik. Sama juga kalau pakai selipar, pepak kan. Saya cakap, kenapalah jalan macam muka handsome, kenapalah jalan tak handsome. Macam tu kita tegur anak kita ya? So kalau kita duduk, lelaki lutut ni dengan ibu jari kaki dia kena sama. So kalau nak buka kaki ni 4 to 6 inches saja, dia tak boleh buka lagi kuat daripada kaki kursi. Salah ya? So kita betulkan anak kita. So kalau berdiri begini ya, tangan begini ya. Now ramai remaja, termasuklah ayah-ayah remaja, saya cakap tolong duduk di atas lantai, semua duduk gitu ya. Dia lupa duduk dalam solat, dia kena turun gini ya. So turunkan punggung. Ini gaya lelaki. Kalau wanita, kita turun dalam solat, tangan ni kita rebahkan punggung kita. Ini cara duduk seorang wanita. Tangan nak letak kat mana? Tangan ni. Ini cara. So all girls duduk gini. So dah habis, bangun. Bangunlah kita. Bangun. Ya? So boys tak nak lagi macam ni. Yang ini tadika. So after 5 years old, no more. Ya? After 5 years old, ajak dia duduk gini. Ya? Sebab saya tengok pengantin pun nak akad nikah pun semua cross leg duduk. Ya? Salah. Kena turun begini, turun. Ustaz kena ambil tahu, Ustaz nak akad nikah tak lagi. Dia kena gitu. Dah habis Ustaz nak batal sembahyang. Dia gitu. Ya?
So kalau girls ni nak ajar duduk cantik. Jam ni, bayangkan jam. Kaki kanan kat 12, kaki kiri kat 10. Okay, ni duduk jam 10. Maknanya kaki kanan 12, kaki kiri 10. Tangan kanan atas tangan kiri. Tak mau. Tak nak dah. Lepas tu, kalau duduk barisan depan, tak nak cross legs. Sebab ada yang gini ya. Yang lelaki kan. Tak nak dah. So sekarang ni, perempuan, kalau suami kita, anak kita duduk dah goyang-goyang-goyang, kita letak je tangan kita dekat peha dia, kita pandang, bang, jangan goyang. Gitu. So kalau anak kita, sayang, jangan goyang, bergegar meja. So cara kita bercakap tu kena cara yang lembut. Jadi dia memahami, kita tak memalukan dia, dan dia pun akan membuatnya dengan hati yang rela, sebab dia tidak dimalukan. Dan cara kita tegur dia pun, sweetheart, sit nicely. Kadang-kadang saya bagi talk, belum lagi nak bagi talk, semua duduk gini. Puan ni, saya cakap, my dear girls, can you sit like a lady? So I said, sit at 10 o'clock. So stand also 10 o'clock. Yeah? So kalau kita duduk, pukul 10. Tukar, kita penat. Kaki kiri 12, kaki kanan 2. Ini untuk wanita saja, pukul 10 dan pukul 2. Tangan tetap sama. Yang kanan atas tangan. So menunggu ke kat bus stop ke, kat taxi stand ke, tunggu suami ke, adik abang siapa saja ya. Tunggu start ke, belum sampai lagi, tunggu lawak. Kita tak nak mana ustaz sampai lagi. Ya? So duduk, berdiri, berjalan, berkata mulai saat ini yang indah saja. So ini yang membezakan muslimah kita. Kita tak nak, dek, ais krim dek, akan ada ais krim, Cornetto. Tak nak dah. Dek, kejap, akan ada ais krim Cornetto, dia ambil satu untuk akak. Gitu. Bang, sekejap. Bang, ais krim Cornetto. Bang, ais krim bang. Bang, ais krim. Tak nak dah. Sebab kita bertudung, dia kena cantik ya. Sekarang nak cakap, kalau pakai ais krim, tunggu kat depan. Ais krim. Ya Allah, macam tak pernah makan ais krim. Babu roti pun sama. Babu. Gardenia ke apa ke kan? Babu. Ni roti. Ada pula roti tu cakap gardenia dah. So cuba tengok, kita panggil roti, anak kita pun panggil roti. Betul tak? So kita kena mula speak nicely. Words must be beautiful all the time. So kita dah kahwin, anak kita, suami kita, kalau kita nak sayang ke, darling ke, abang ke, sweetheart ke, tak ada salahnya. Because it's bahasa ni. Betul lah Ustaz, bahasa Arab sayang apa Ustaz? Kau nak panggil isteri sayang bahasa Arab? Saya nak panggil suami saya darling. Ustaz belum prepare lagi. Tak apa Ustaz, bagi Chan. Yang orang kata bahasa yang sedap didengar nak panggil orang yang disayangi. Habibi. Nabi lah, Nabi panggil Aisyah Humairah. Kalau isterinya tak merah, macam mana? Kalau dia African, my Humairah. What you talking? I'm not red, I'm white. So bahasa terpenting. What you want to say, how you want to say is very important. So anak-anak kita kena maklumkan. Ibu nak tengok anak ibu gini, ibu nak tengok anak ibu berpakaian macam ni. Saya cakap dengan anak saya, semua majlis perkahwinan, semua majlis yang ada bacaan doa selamat dan sebagainya, pakaiannya kena sopan ya? Pakai baju Melayu kena lengkap. Kalau kita orang Melayu tak pakai baju Melayu, orang lain tak pakai baju kita. So baju Melayu kena lengkap, samping kena lengkap, seluarnya sekali. Kalau berbaju Melayu kena berbutang ya? Kalau baju tu dah ada butang, kena letak butang
kan. Itu semua ciri-ciri hendak mencantikkan penampilan wanita dan lelaki Islam. Saya tahu kita solat 5 waktu, kita tak nak pakai stokin sebab kita nak buka, tapi bila kita duduk, kaki kita tak cantik. Ya, so kita kena pakai stokin. Dan kita pakai stokin, jangan ada lubang. So para isteri, kita kena audit ya pakaian suami kita daripada luar sampai ke dalam. Kita tak nak dia pandai dia buka punya shirt ya, pagodanya ada 2-3 lubang. Tak nak ya. Pagoda ke apa saja yang dipakai, pakaian itu harus cantik luar dan dalamnya ya. So apa saja yang kita tak cantik, kita kena pastikan tiap kali kita keluar rumah, keluarlah seorang anak orang Islam. Orang tahu ini anak orang Islam. Ciri dia, pakaian dia, tingkah laku dia, peradaban dia mesti mencirikan atau mengarah ke arah dia seorang muslimin atau muslimat, mukminin atau mukminat. So janganlah kita jerit-jerit supaya anak itu tidak ikut terjerit-jerit sama. Memang ada perbezaan di antara muslimin hari ini yang mengarah ke Islam dan pakaian yang mengarah ke barat. Kita yang mencorakkan ya. So saya harap para ibu beri perhatian pada pakaian anak-anak kita, menutup aurat bukan membungkus aurat. So saya minta maaf ya, stokin tangan ni, tangan labuh dan besar kita pakai stokin, tangan pendek kita tak pakai stokin sebab bentuknya nampak. So apa saja kita pakai daripada tudung sampailah ke skirt seluar dan sebagainya, dia tak boleh nampak bentuk. Bentuk tu penting ya? Sebab itulah yang membezakan antara pakaian menutup aurat yang sopan dengan pakaian yang membungkus aurat tetapi menggiurkan. Itu beza ya? Apa saja kita pakai, perlakuan kita untuk dicontohi, dilihat, untuk dicontoh, bukan untuk ditontoni. Sebab wanita Islam itu sentiasa berpakaian, berpenampilan agar kelihatan berwibawa. Ya, kita bukan untuk jadi bahan tontonan atau bahan perhatian. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak kepada Puan Yasmin. Nampaknya macam dah jawab semua soalan yang saya dah fikir hari ni. Tapi tak apa, nanti kita akan tekankan lagi beberapa aspek. Okey, sampai untuk soalan seterusnya kepada Ustaz Don. Boleh Ustaz kita lihat pada hari ini banyak pepatah tentang pemuda dan pemudi. Contohnya pemuda harapan bangsa, pemudi tiang agama. Namun kita lihat pada hari ini realitinya peranan remaja hari ini kian lama makin pudar dan semakin hilang. Dan apakah sebenarnya peranan remaja kita pada hari ini? Kalau boleh Ustaz, bolehlah selit-selitkan tentang sirah-sirah zaman Nabi, di mana remaja-remaja pada zaman Nabi, apa peranan dia untuk umat Islam dan sebagainya. Silakan Ustaz Don. Betul tak saya kata tadi? Orang Penang dia ada dua je bahasa. Bahasa Penang atau bahasa orang putih. Orang putih tak, orang putih orang Melayu bahasa Penang. Mesti cakap dua tu. Dan rupanya orang Penang ni ada satu lagi benda yang sama. Lupa saya nak sebut. Dia cakap lebih besar. Sama dua-dua. Sama. Tuan-tuan kena sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Soalan dia berkaitan dengan remaja hari ini, dengan remaja zaman Nabi SAW. Tolong saya minta perhatian kepada semua, termasuk hadirin saya terutamanya lah. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, pasanglah niat kita elok-elok lah. Mengaji kerana Allah, kita belajar ni kerana Allah, dengar kerana Allah. Satu, dua, kita dengar untuk kita menghilangkan kejahilan diri kita. Sebelum ni kita tak tahu. Hari ni kita duduk, kita dengar, kita tahu sesuatu. Itu niat kita. Dan yang ketiga, belajar kita hari ini, dengar kita hari ini, nampak kita hari ini adalah untuk menegakkan kalimah Allah. Walaupun tadi
Saya puan lah, saya kata puan lah, senang puan. Janganlah puan lah. Walaupun puan sebut pada kita semua tadi dengan mengatakan bahawa kita kena berkeadaan sedemikian dan juga menjadi kewajipan kepada kita memberi teguran ataupun buat sesuatu bila kita nampak sesuatu, itu sebenarnya yang disebut sebagai menegakkan kalimah Allah. Okey. Jadi kita duduk sini, kita kena ada diam macam tu. Saya terjerit ke budak tu menangis, saya rasa bersalah pula. Tapi saya tak tinggikan suara lagi. Sorry. Tak apa kalau saya buat seseorang tiba-tiba menangis ke apa, boleh bilang ustaz jangan kata macam tu dah ni. Saya tahu. Saya okey. Pujuk dia jangan bagi nangis lama-lama. Pujuk jangan bagi nangis lama-lama. Okey. Alright. Ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, bila tanya perbandingan remaja hari ini dengan remaja zaman Nabi, saya sebut tak ada beza. Dari segi facilities tak ada beza. 2 orang pula dah. Saya cakap orang putih pun salah. Jadi saya nak kata macam ni, zaman Nabi, remaja zaman Nabi menghadapi situasi yang sama macam mana remaja hari ini hadapi situasinya. Awak zaman Nabi tak ada orang kafir ke? Ada. Awak zaman Nabi tak ada orang-orang bangsa Yahudi dan Nasrani ke? Orang yang ketiga dah jerit. Tak ada. Ada. Zaman kita pun ada. Zaman Nabi tak ada ke orang kata apa pengaruh budaya pakaian zaman-zaman bangsa lain? Ada. Sebab tu Allah turun ayat wala tabarrujal jahiliyatil ula. Betul tak? Tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kamu pakai macam mana orang jahiliyah dulu pakai. Makna kata ada tak zaman Nabi? Ada. Sebab tu main satu lagi hadis Nabi kata pada para sahabat, yang sahabat tu pakai baju ada satu lambang lah, kita kata ada satu logo ataupun kita kata ada satu watermark yang menunjuk watermark yang menunjukkan agama bangsa lain. Jadi Nabi suruh, Nabi kata man tashabbaha biqaumin fa innahu minhum. Siapa yang pakai ikut bangsa tu, dia sama macam kawan tu. Jadi soalan dia, hadis tu tak boleh keluar saja-saja. Makna kata zaman Nabi ada tak ada? Ada. Mungkin dari segi sikit banyak sebab manusia zaman lah banyak. Zaman Nabi ada yang sahabat Nabi itu zaman-zaman tu saja, banyak tu je. Tapi ada tak? Ada. Cuma beza satu je. Beza dia ialah macam mana Nabi menghadapi dia. Itu je beza dia dengan kita. Kita nampak tapi kita tak hadapi dia. Kita biarkan benda tu jadi. Nabi nampak tapi Nabi melakukan sesuatu kepada benda tu. Itu beza kita. Okey, tengoklah. Alam-alam sebut bab aurat lah, contohnya bab aurat lah. Hari ni kita highlight bab aurat lah. Boleh lah. Sebab tadi pun pagi tadi saya di surau Datuk Arundin, saya bercakap bab benda yang sama juga. Saya cakap benda yang sama tapi kena habang siap-siap. Saya berapa minit dah saya cakap? Ada lagi? 7 minit. Tak ada. Tak apa, kita sambung orang ketiga tadi kalau tak ada. Okey? Saya macam tu je, senang. Bila kita kata zaman ini dengan zaman para sahabat Nabi, zaman Nabi sendiri, mula sekali dapat saja ayat Quran, Nabi akan suruh para sahabat hafal dan amalkan. Para sahabat mereka tidak tahu membaca dan menulis. Sebab orang Arab, orang yang buta huruf, perlu diajar satu-satu. Kemudian di zaman Nabi, Nabi titik beratkan benda ini, maka ramai orang mula membaca dan menulis. Kemudian untuk nak
kira Nabi suruh mereka hafal. Dapat ayat Al-Quran daripada Nabi, Nabi baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Para sahabat apa yang benar, kemudian amalkan. Jadi sekarang ni para sahabat zaman dulu, dia dapat, dia hantam Quran tu betul-betul. Kita bukan tak ada orang syarah dekat kita berkaitan dengan tutup aurat. Saya sebut lah, bukan tak ada. Dekat sekolah pun ustaz doa abang, ai semua kena tutup aurat, ai semua kena tutup aurat, jangan tak tutup aurat, aurat itu penting. Sebab apa? Sebab ada dalam Al-Quran, Allah kata dalam surah An-Nur ayat 30, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Allah sebut zalika azka lakum. Allah sebut orang perempuan kena jaga, sebab ada dalam ni wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Tapi kita tak faham benda tu. Kalau saya tanya, faham ke ayat Quran tadi tu? Faham ayat Quran tadi? Tak faham. Itu yang saya nak cerita. Wa qul lil mu'minin, dan kata kepada orang yang beriman. Yang tu syarat nombor 1 dia, yang boleh jadi macam mana Puan sebut tadi pada kita semua, pakai tudung badan tak tutup apa tak semua, lelaki pakai nampak boxer apa semua, pasal dia bukan mukmin, dia Muslim. Kalau mukmin, dia mesti beriman dengan ayat Quran, dia mesti beriman dengan Nabi dan Rasul, dia mesti beriman dengan hari kiamat. Dia Muslim. Sebab tu bila tanya kat dia apa, dia tak tahu apa. Kalau sekarang, kalau bawa kamera, kita pergi interview orang yang ada dalam ni, suruh cerita pasal Nabi SAW, cerita Nabi saja, cerita lah nak cerita